Assalamualaikum semua, saya dah sampai dekat Corniche Beach tadi kat Abu Dhabi. Yang ni dekat apa nama tempat ni? Marina Dubai, bukan Marina Bay, Marina Dubai. Kenapa semua nak tiru nama satu sama lain? Dekat belakang saya ni Ain Dubai, Eyes on Malaysia, atau apa panggil Ain on Malaysia. Singapore Flyer. Setiap negara ada benda ni, jadi dia serupa tapi tak sama. Sana ada konsert ke parti apa entah, parti barisan kau. Macam tu dia ada pertunjukan. Oh, dia tunjukkan. Lawa tu.
Okey, korang boleh tengok ada pertunjukan drone dekat sini. Menarik sangat. Pertunjukan drone kat Dubai. Pantai, dan dah lupa apa nama pantai ni. Pantai apa tadi? Pantai lah. Pokoknya pantai. Pantai pollution. All I feel is the love tonight. Yang ni buka lagu lain, yang ni buka lagu lain. Dah bercampur-campur, dah bercampur sama Alam Rasa Jaya dah. Tengok lah. Kata all I need is the love tonight. Lepas tu yang tu pula lagu lepas tu Dan pun tak tahu apa dia nak buka apa lagu lepas ni. Lagu Jim Fit to Kau Rasa Jaya. Kau nak buka lah. Untuk pengetahuan korang, Al Ain Dubai ni dibina pada tahun 2008. Sempena apa panggil Burj Khalifa pun buka pada waktu tu nak merancakkan lagi sektor pelancongan. Lepas tu barulah benda ni muncul tahun-tahun kemudian ni 2015 semua. Ni semua bangunan kediaman. Dia buat macam dekat Brazil, semua bangunan menghadap laut. Habibi, come to Dubai. Habibi, come to Dubai. Sekejap, pergi shopping juga. Kau ingat aku tak shopping? Banyak dia tak tahu lah macam ni nak muek. Tekan patau bang ni. Baiklah korang, sekian sahaja saya di kawasan pantai Marina Dubai ni. Sekejap lagi nantikan pengembaraan saya di hari kedua di Emirat Arab Bersatu. Semalam kat Abu Dhabi, hari ni kita hari pertama di Dubai. Update dah pukul 9.16. Bateri dan tinggal 1% belum sampai hotel. 1%. Kau bayangkan dekat luar negara, powerbank kau habis, iPhone kau cepat habis bateri. Tinggal 1%. Okeylah. Semoga saya selamat sampai, ya Allah. Jumpa di lain kesempatan. NDP kau. Weh, bateri aku tinggal 1%. Sial doh. Weh, serius sial doh, bateri tinggal 1%. Benda-benda macam ni. Marilah negaraku tanah. Okay, ingat korang, bateri 1% waktu ni. Waktu aku nak balik dah. Bapak serius ke doh. Marilah kita bersatu dengan semangat yang baru. Semua kita berseru, majulah rasa jaya. Kak, orang-orang kat sini marah betul kak. Ramai kena sidai. Assalamualaikum dari Dubai. Itu Burj Khalifa. Mana? Kat belakang ni Burj Khalifa. Hai. Okay, 4 dirham harga dia. Pepsi. Assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang ini jam menunjukkan 2 pagi. Saya berada di Museum of the Future Dubai, Emirat Arab Bersatu. Museum ni museum baru. Di sebelah LRT. Jadi kau tengok betul sangat. Dia tengok kaligrafi Arab tu. Tak tahu nak baca dengan dia. Tapi
Jadi jom kita tengok ada apa dekat. Museum ni baru dibuka dekat dengan MRT. Jadi jom kita tengok. Dia ada kaligrafi Arab. Kita nak baca di mana. Tapi mesti ada masa je. Museum of the Future mungkin dari Museum Islam. Pertama Taman Arab. Jom kita masuk. Ini laju-laju. Okay. Inilah dalam dia, dalamnya dia kena rapat. Syekh Zayed. Oh, sila pakai pakaian yang sopan. Macam National Gallery of Singapore. Okay, jadi kat sini dia macam National Gallery of Singapore. Tak ada apa pun. Tapi kalau nak masuk, masuk lah. Ada 60 dirham. Ya ke? Kat sini kita boleh tengok ada apa. Kasihan ni tempat. Sekian saja video saya untuk kali ini. Dan saya akan tunjukkan anda cara-cara nak pergi ke sini guna LRT. Situ je, bersebelahan dengan Sabah City. Lalu sini kena Sabah, satu nama Sabah. Jumpa nanti. Okay, itu Museum of the Future. Yang belah kanan saya ni adalah stesen MRT, metro dia. Korang turun je metro kat Sabah City ni, memang dia akan terus ke bangunan tu. Welcome to Dubai Metro. Please select the language. There are 11 different channels are available for our tier customer service. Just you need to scan these QR code from my. How may I help you? There are so many options available. Please choose which information. Now you are in Emirates Towers Metro Station. You need to take a Red Line Metro from platform number 2 to the Green Planet. And for directions you can scan this QR code from my screen. There are so many. How may I help you? TV.